Itu pasal saya bagi kaedah alternatif lah bagi orang tak nak bergantung sepenuhnya pada ubat tu. Sebab ada orang tu dia dah macam ketagih. Tak ambil tu dia jadi lain macam kan. Takut dia timbul kesan sampingan lain lah pula. Itu yang kita tak nak tu. Ni bulu hati ni. Sini kan. Sakit. Ya Allah. Ni kan. Bila sakit tu dah melarat dah lama lah. Jadi gejala ni yang dia akan timbul. Tu dia. Tu dia. Kalau masalah angin tu yang kata beralih sini, beralih sana, beralih sini. Yang apa? Cucuk tu kan. Dia yang itu yang kadang-kadang cucuk lemak apa benda tadi. Macam cucuk dah tak tahan pula. Kita ingat jantung juga kan. Pasal kalau sakit kuat tu kita dah fikir jantung. Pergilah. Pergi emergency kan. Ya Allah. Inilah gejala-gejala yang biasa timbul ni kan. Jadi ni apa saya nak tackle ni. Satu gejala radang otot tu sendiri. Satu gejala bisa menyucuk. Benda-benda ni kena tackle kan. Radang otot. Radang otot ni macam ni. Bagi faham Ini nampak ni. Dia otot yang tegang tebal. Tegang sakit. Nampak tak? Macam ni. Sama konsep macam ni. Nampak tak? Ya Allah. Bila berlaku masalah macam ni, mesti efek aliran darah. Aliran darah jadi tak cantik. Kalau elemen asid yang berlebihan ataupun dia berkumpul, blood circulation tak cantik, dan akan timbul isu yang macam ni. Kan? Bisa kan? Bisa menyucuk kan? Macam itulah dia punya ciri dia. Sini. Macam ni kan? Allah. Ya Allah. Kalau sakit tu automatik badan akan bagi respon lah. Kalau tak sakit dia relax je. Saya buat macam ni, okey, steady je. Tapi kalau orang sakit, mestilah dia akan cepat-cepat terus. Istilah yang biasa orang guna radang. So radang ni yang macam mana? Kena spesifik kan lagi. Dalamkan lagi. Sekadar dengar radang, hormon. Benda-benda tu general term tapi kita nak dalamkan lagi. Apa benda sakitnya? Tak kira lah apa istilah bagi saya. Tapi rawat tu bagi hilang masalah tu. Lepas tu dah okey lah. Betul sekarang saya banyak kat sini tu. Yang kat sini. Alright. Selalu kat sini ya Allah dia macam kalau kena tergeliat tu macam nak tergeliat kiri kanan dah. Dulu sebelah sini je. Sekarang ni dah kiri kanan dah. Tu banyak tu otot tu. Dia bawa ke belakang ni. Tu ada di sini kan. Ni otot. Otot tegang. Angin jugalah. Kadang nak jadi sebab tu angin banyak tu dia memburukkan sakit tu. Tapi itu adalah radang otot juga. Otot tegang tu. Ataupun muscle spasm. Apa yang kita buat lembutkan nanti dia dah sedap dah. Benda apa-apa kes macam ni banyak lembutkan otot. Dan lepas tu dia akan lega lah. Ya Allah. Ni kalau perut dah besar, kalau kita nak seluk tu, dia bukan begitu mudah tau. Ya Allah, ya Allah. Kan senang.